Ambillah tanah abah ni. Ambillah tanah abah ni. Abah lah bagi kakak. Kakak cakap dengan dia, bah, kakak tak nak. Abah bagilah kat orang lain. Okay, Kak boleh tak Kak perkenalkan diri sikit? Okay, nama Kak Rusma binti Idris. Akak asal daripada Kampung Jerang, Jelebu Negeri Sembilan. Akak adalah peserta FEKRA dan akak adalah juga usahawan bimbingan FEKRA. Mungkin akak boleh ceritalah sebenarnya pengalaman akak membesar macam mana daripada kecil sampailah akak yang hari ni. 12 orang adik-beradik mak abah yang kita orang serangga tak besar kita orang, yang tak senang yang mencari duit tu kira pagi petang, pagi pergi toilet getah, petang sawah. Tapi kami ni tak rasa susah tapi seronok. Sebab seronok dia kita orang adik-beradik ni tolong abah dengan mak kita orang. Kita tak set dalam otak kita susah. Inilah yang kena lalui. Ya, ini yang kita lalui. Susah ke senang ke kan. Sebab kita orang dulu 12 orang adik-beradik, orang ramai. Siapa yang lalui macam kita orang rasa. Tapi kita orang cakap tak apa, susahnya sekarang. Kita akan satu hari Allah akan bagi kita senang. Kita tak fikir. Tapi struggle yang paling akak ingat sampai hari ni apa? Time nak sekolah, time nak beli baju sekolah, time nak bayar yuran kan. Kita ramai, kita 12 orang kot. Orang semua sekolah kan ada baju baru, ada kasut baru. Kita orang tak apa. Kita orang pakai apa ada. Akak pernah colour kecil tu, pendek sampai pakai ni, sampai pendek ni, nak beritahu abah ni nak beli colour baru pun takut. Tapi kita orang tetap pakai pergi sekolah. Waktu kecil dulu, akak dah faham ke apa FEKRA tu sebenarnya? Ke akak tahu macam mak ayah akak kerja kebun je? Tak tahu, zaman kecil tu tahu mak ayah kita orang kerja memang kerja kat kebun. Sebab selalu tengok dia ada kadang-kadang pergi mesyuarat, pergi mana, bawa balik. Kan bawa balik pamphlet FEKRA kan. Kita tanya, FEKRA ni apa? Oh, tanah dia adalah yang kerajaan bagi. Di situlah, tu yang tahu kata. Kita tak tahu pun dia duit daripada mana. Tahu duit dia bagi kita beli sekolah itulah dia. Tapi bila dah masuk alam sekolah menengah, akak dah start, akak banyak ikut dia lah. Abah ni, sebab abah ni selalu duk story-story pasal tanah dia. Jadi akak dapat daripada sekolah menengah dah tahu dah kisah-kisah tanah dia ni. Macam mana hasil pulangan daripada FEKRA tu dapatlah tolong akak, dapat tolong family akak? Bila time dapat duit, abah ni macam utamakan sekolah. Dapat selipar bata, buat seronok dik. Macam dapat omeh. Orang cerita kan selipar bata kan. Seronok-seronok. Simpan untuk belanja. FEKRA ni dia ikut hasil. Ada yang banyak, ada yang sikit, ada time dia banyak. FEKRA memang bantu sangat sebab apa? Dengan duit tu lah dia dapat, kita orang adik-beradik sekolah. Hari raya ke, belanja ke, adalah mewah lah dengan apa bezalah kehidupan akak lepas dah stabil sekarang dengan kehidupannya dulu? Beza tak? Beza, jauh beza. Bila akak ambil alih ni, bila akak dapat ni lah, dia punya setakat ni tak ada dividen kecil rendah lah. Semua tinggi. Alhamdulillah, buah cantik, mungkin kebun ni dijaga baik lah. Bila dijaga baik ni, buah banyak lah. Susah tu tak ada lah sekarang. Sekarang ni semua nampak dia kesenangan dia. Nampak Alhamdulillah senang. Jadi dalam masa 60 tahun FEKRA ni, apa yang akak rasa berbeza generasi mak ayah akak dulu dengan generasi akak sekarang? Sekarang yang generasi akak dapat ni, generasi dah senang. Generasi dah senang sangat dah. FEKRA dulu kita tak tahu macam mana keadaan dia dulu. Struggle-nya orang-orang zaman dulu. Tapi kita tak duduk dekat yang lama kan. Kalau akak cerita, kalau kita tengok yang zaman dulu, yang daripada basikal sampai yang ada motor kecil kan. Sedihnya tengok. Tapi yang sekarang dah senang gila. Okeylah Kak, mungkin last lah macam akak boleh share momen yang akak rindu daripada zaman FEKRA waktu akak kecil-kecil sampailah sekarang. FEKRA ni sebenarnya mula-mula akak bukan orang yang nak duduk dekat FEKRA ni. Kalau dulu abah akak tak bagilah tanah ni dekat akak, akak mungkin tak duduk kat FEKRA ni tak. Sebab akak pegang amanah dia satu. Ambillah tanah abah ni, ambillah tanah abah ni, abah lah bagi kat akak. Kakak cakap dengan dia, bah, akak tak nak. Abah bagilah kat orang lain. Tapi pesan dia dekat akak, ambillah tanah ni, jagalah. InsyaAllah abah, akak pegang sampai sekarang. Akak pegang, akak duduk kat sini seperti mana yang dia nak. Dia nak akak duduk dalam FEKRA, duduk dengan orang. Dia kata, bekerja dengan orang ni, itulah pahala bantu dia. Setiap apa yang kita dapat, kita jangan lupa, kita ada mak lagi. Kita ada adik-adik yang susah, kita mungkin ada orang lain yang kita akan tolong. 5 tahun yang struggle yang pertama akak ambil, alhamdulillah. Seronok.